Keadaan seorang mangsa insiden kebakaran berkenaan yang dirawat di unit rawatan rapi ICU sebuah hospital swasta dilaporkan bertambah baik. Lelaki berusia 21 tahun itu bagaimanapun masih bergantung kepada alat bantuan pernafasan. Intubated but getting now on inotropes yang agak better lah. Still supported but improving. Mangsa dilaporkan melecur 21% di anggota badan termasuk muka dan leher selain sindrom kegagalan fungsi pelbagai organ. Jelasnya 30 lagi mangsa masih dirawat di hospital kerajaan dan swasta. Mereka antara 150 mangsa tragedi 1 April lalu.